Bayangkan seorang Nabi lahir tanpa ayah, boleh bercakap sejak kecil dan termasuk dalam golongan ulul azmi. Itulah Nabi Isa alaihi salam. Maryam, seorang wanita soleha, didatangi malaikat Jibril. Malaikat bagi tahu, engkau akan punya seorang anak lelaki yang suci. Maryam terkejut. Bagaimana mungkin aku punya anak sedangkan aku tidak pernah disentuh lelaki? Jibril menjawab, begitulah kehendak Allah. Bila dia berkata jadi, maka jadilah. Maryam pun melahirkan Nabi Isa tanpa ayah. Kaumnya menuduh beliau berzina. Kemudian bayi iaitu Nabi Isa terus bercakap, sesungguhnya aku hamba Allah, dia menjadikan aku seorang Nabi. Mukjizat Nabi Isa bukan setakat itu. Dengan izin Allah, baginda meniupkan tanah liat lalu hidup jadi burung. Baginda menyembuhkan orang buta, orang sakit kusta, bahkan menghidupkan orang mati. Oleh itu, Nabi Isa menyeru Bani Israel untuk kembali kepada Tauhid. Namun, mereka cuba membunuhnya. Dengan izin Allah, Allah selamatkan baginda. Nabi Isa tidak disalib, tidak juga dibunuh. Sebaliknya, Allah angkat baginda ke langit. Kisah Nabi Isa bukti kuasa Allah mencipta di luar logik akal manusia. Bila Allah mahu sesuatu terjadi, maka kun fayakun.